Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila hidup hendak terpuji, rumah tangga sendiri ia baiki. Apabila hidup hendak sejahtera, kehidupan rumah tangga jadi pangkalnya. Apabila hidup berumah tangga, siang dan malam harus dijaga. Puncak kebahagiaan orang Melayu di rumah tangga ia bertumpu. Kewajiban manusia berusaha, Allah yang menentukannya. Tanda Melayu tidak serakah, makan tidak menghabiskan, minum tidak mengeringkan. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kembali kita bersua dalam majlis literasi budaya Melayu, yang mana pada hari ini kita masih meneruskan bacaan kita, iaitu membaca sebuah buku yang berjudul Kearifan Pemikiran Melayu, karya dicipta oleh Datuk Haji Tenas Effendi. Adapun pada hari ini kita telah pun sampai kepada bab yang kelima, iaitu tentang pemikiran Melayu tentang ekonomi. Berikut ini adalah ringkasannya. Makan jangan kenyang seorang, laba jangan dikarut berlaba. Bila mendapat sama berlaba, bila hilang sama merugi. Apa tanda orang bertua? Taat setia, memegang amanah. Apa tanda orang berbudi? Sehabis daya menunaikan janji. Apa tanda Melayu terbilang? Hidupnya tidak bergantung di bawah ketiak orang. Tanda orang tamak serakah, semua barang ianya punggah. Tanda orang tak kenal budi, hak orang ramai ia kuasai. Apabila usaha hendak bermanfaat, percaya diri, jadikan sifat. Kepada Allah jadikan rahmat, supaya sejahtera dunia akhirat. Apa tanda hidup bermanfaat? Berniaga di dunia untuk akhirat. Tanda orang beroleh rahmat, di dunia sejahtera, di akhirat selamat. Makan jangan berlebih-lebihan,
minum jangan mengada-ada. Apa tanda orang yang mulia? Hidupnya selalu berpada-pada. Supaya usaha tiada gagal, tuntutlah ilmu menjadi bekal. Apabila usaha tidak berilmu, sebelum mekar ia akan layu. Berkembang modal karena akal, berkembang usaha kerana